Bang, nak tanya sikit bang. Ya, ada apa? Bang, saya nak tanya bang, ada tak dekat sini yang jual bekas yang boleh mengandungikan air cecair yang kita boleh bawa ke mana-mana sahaja dan benda tu dibuat daripada plastik ada, logam pun ada dan kita boleh pakaikan dia bila dah haus. Maksud abang botol air? Ya. Betul. Ya. Jom. Betul. Boleh? Ada. Kat sana. Kat mana? Jom. Boleh. Okey. Sini. Inilah abang cakapkan tadi. Botol air. Betul. Abang nak yang mana pun semua ada dekat sini. Abang ada apa-apa lagi? Ada. Saya nak cari satu sumber tenaga yang boleh menghasilkan elektrokimia dan elektrokismina yang saya boleh gunakan untuk alat-alat seperti alat kawalan jauh, kawalan dekat, kawalan tengah, kawalan atas, kawalan bawah supaya saya boleh pakai dekat rumah. Bang. Maksud abang tu tadi bateri? Bateri. Bateri ada dekat sana je bang. Ya, abang boleh kat saya. Sinilah bang ayam. Bukan situ. Bawah ni. Kita ada 2A, 3A, bulat, petak. Semua ada kat sini. Betul. Banyak ni. Boleh ni. Terima kasih bang. Terima kasih. Abang boleh tengok dulu Terima kasih sangat. Bang, sabar. Lagi satu. Saya sebenarnya nak cari sesebuah cecair yang boleh menghapuskan bakteria dekat badan, dekat ketiak, dekat kepala, belakang telinga saya. Bang. Maksud yang abang cakapkan tadi, sabun kan? Sabun. Sabun ada je tu. Itu dia. Ya. Sabun. Cecair bakteria. Dah macam jawab exam. Aku rasa dia ni berkawan dengan ChatGPT lah dia ni. Layan je lah.